bangunan tertinggi di Qingdao macam semalam yang aku share. So, tapi hari ni kita dah naik dah atas ni untuk pergi dia punya lookout point dia. Observatory. Di mana yang special about this place, dia punya observatory tu ada glass panel yang kita boleh naik atas tu. Yes, Ngeri, kita akan share gambar sekarang. Yeah. And pagi-pagi tadi kita pergi mana? Pagi-pagi mula kita pergi ke Germantown. Kita pergi visit St. Michael Cathedral. Wow. Iaitu bandar jajahan. Aku tak disebut tu. Bandar jajahan Jerman selama 99 tahun. Alright. Sebelum World War yang pertama, di mana dia akan ambil oleh Jepun. Lepas tu pergi ke China balik. Okey. Dan selepas pergi St. Cathedral, kami ke Anna Villa, iaitu sebuah villa yang dibina oleh seorang suami yang romantis terhadap isterinya. Wow. Yes. Okey, sini pula. Dan selepas itu kita pergi ke pier. Apa nama pier tu nanti kita tulis. Macam sandung macam tu lah. Tapi pier tu merupakan pelabuhan pertama di Qingdao yang menghubungkan Qingdao dengan negara luar, iaitu untuk sektor perdagangan. Berapa tahun dah? Daripada zaman dinasti? Dia dari zaman dinasti Qing lah. Lama tu. Dia ni pakar sejarah. Okey, dan selepas pier tu ada drama yang kita pula kena kejar dengan Pak Cik main violin pula. Itu nanti kita share. Kat Birul, okey. Lepas tu kita pun balik ke Observatory Tower untuk tengok sunset dekat atas ni. Lepas tu kita singgah ke mall ni. Kita ada buat footage ke tadi? Sikit lah. Dia dapat barang ni apa ni? Pop Mart. Murah kat sini katanya, tapi bagi aku mahal, RM50 bro. Tapi murah lah kalau dekat KL. Kalau cakap RM80 kat KL, orang convince aku, tak tahulah aku kena kencing ke apa. Sekarang pukul 5.41 guys. Dah gelap kat sini. Alright. So, enjoy video pada hari ni daripada pagi. Let's go. Two wheels spinning, chasing the sun. Open roads where the wild ones run. Helmet on head and the breeze feels fine. Adventure calls, every curve's a sign. The engine's roaring, hearts are soaring. Who needs a map when the sky's imploring? Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. Secretly, let's explore. Every mile opens one more door. Whoa, more door. Dust on my boots, freedom in my grip. Gas tank full for another trip. Mountains rise and they fall like waves. Every turn's a story we crave. Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. Secretly, let's explore. Every mile opens one more door. They blend as one, chasing horizons till the day is done. Throttle whispers, go, go, go. This is life, this is the show. Alright guys, selamat kembali ke channel Besi Keluli. Sekarang kita bukan berada di Jerman Ini Jerman Old Town, berada di Qingdao, which semua bangunan-bangunan yang kau nampak ni semuanya dibuat masa zaman penjajahan Jerman dahulu. Nice. So tempat ni tak nampak macam China. Tempat ni dijajah berapa tahun? 99 tahun. 99 tahun. Okey, jadi menarik tentang tempat ni dia kata Germantown.
Memang tempat ni lagi Jerman daripada Jerman. Itu orang Jerman yang Itu cakap. orang Jerman yang cakap bila kita orang tengok. Jadi guys, history about Germantown ni, dia adalah concession land. Concession land daripada kerajaan China kepada Jerman. Dan pada tahun 1889 tak silap saya. Jadi dia 99 tahun dijajah. Jadi kawasan ni memang struktur pembangunan, hospital, semua sistem kumbahan memang ikut Jerman punya style lah. Jadinya di sinilah Jerman punya culture masuk. Coffee, pastries, roti. Because sebelum tu tak ada benda ni. Okay, jom kita jalan-jalan guys, tengok apa yang ada di Germantown. What? Wow. Nak adik? You want? Potong. Sepanjang kita punya perjalanan ni, Maria dengan kasut dia Never memang ending. Mami punya kasut dengan Maria punya kasut memang ada problem dengan shoelace. Pakailah kasut berzip guys. Cuaca hari ni adalah sejuk. 5 Celsius. 5 kan? Bukan negatif 3 ke tadi? I tengok dekat Google tadi. Okey. Not that bad. Ada Malam cakap tak boleh. Kebas bibir. tepi-tepi ni lah ada jual barang-barang cenderahati untuk daripada Qingdao. So Qingdao ni adalah perkampungan di tepi laut nelayan. Jadi banyak barang-barang dengan seashells. Boleh kita tunjuk kat sini. Cantik. Adik, look at that. Maria ni dia suka kumpul shells kalau pergi ke pantai-pantai. That's kind of Murah good. juga Ni cantik. A gift of the sea. Aina tu 20, nampak? Ni lah yang Aina 20, murah lah. Murah by 5 renminbi. Kedai tu 2 ke 15. Ya, jom adik. So siapa-siapa yang nak beli cenderahati di area Qingdao akan ada di kebanyakan kedai berada di ni 2.15 kan? Macam you faham. You faham kan? tak. 2.15. Oh, Betul 1.10, 2.15. Oh, pandai you. Sebaik ada nombor-nombor tu. Sunset pukul 4.30 petang dah mula sunset. Okey, kita nak pilih dulu barangan. Nanti kita buat lagi footage. Got sikat guys. Jom selfie. Ya. Oh, rumah tu pula besar. Oh, sini ada tea and coffee juga. Okay, jom. Let's go here. Ni coffee bean ke? Sini banyak lah yang proper-proper. This is kind of nice. Ada macaron. Pastries. Got ice cream. Here lagi lah buat pula ice cream. Okay, Wira nak pergi fly drone sekejap, tengok suasana. So,
Kita pula nak pergi ke tempat Harry Potter. Dorang Maria lah nak check apa yang ada dekat Harry Potter ni. Tapi mahal juga lah balik. The price quite pricey juga kalau untuk barang-barangan macam tu. Tapi kalau local dia agak murah jugalah. So let's go. Guys, ada Harry Potter shop. Hogwarts Express. Wait deh. Okay guys, kita baru saja habis pergi ke St. Michael Cathedral tu. Kita tak masuk pasal ramai orang tengah beratur. Tapi apa kita buat, tadi kita ambil footage sikit dekat situ. Dan sekarang kita pergi opposite jalan yang seterusnya untuk pergi ke Anna Place. Anna Place ni adalah apa? Ni Villa Anna introduction. Villa Anna. Okey abang, Villa Anna. Villa Anna introduction. Okey. Mami faham. Oh, Mami tak tahu karakter lah. Okay, let's. You wanna go? Villa Anna ni boleh minum kopi lah. Jadi kita masuk nak. Alright. So nak tangkap gambar banyak-banyak dekat Villa Anna ni memang best. Pasal banyak spot-spot Instagrammable. Ni boleh tangkap gambar dalam ni. Dalam booth telefon. Dalam phone booth sana. So ada satu group ni yang dah masuk. You guys nak masuk sini tak tangkap gambar? You want to take the photo? Sana bang. Abang kat sini. Sini. Okay, nice. Peluk adik. Okay. 1, 2, 3, smile. Abang tak. Smile abang, smile. Oh. Sini banyak cat lah. And cat here all clean. Gemuk. Healthy. Tempat ni is the most romantic. I know. Okay guys, nak masuk ke Anna Place ni, dia macam cafe kat dalam ni. So dia macam tak ada ticket price, entrance fee. But then apa you kena buat, you kena beli minuman ataupun cake ke apa kat sini. Dan you boleh visit Anna House ni. Sekarang ni, I dengan Maria nak pergi explore Anna Place ni. Maria tadi ada bacakan kita sedikit pasal Anna Place ni. Jadi kalau based on apa reading Maria tadi, Anna Place ni adalah bangunan yang lebih daripada 120 tahun ya. Jadi Anna Villa ni dia ada seorang suami ni lah, nama dia Robert Kepler. Dia adalah Jerman punya orang, and then dia adalah orang yang pertama yang membina Anna Villa ni untuk express his love to his family. Lepas tu kalau you tengok kat sini, saya akan tunjukkan sikit Robert Kepler ni siapa. Inilah dia orangnya, Mr. Robert Kepler. Ataupun villa ni sekarang ni digunakan untuk visitor untuk mengambil gambar dan juga pengantin baru untuk register perkahwinan mereka. Oh, patutlah ada kat sini. Macam dia punya villa ni macam untuk orang-orang bercinta, Valentine. Sangat romantik lah tempat ni. So, okay, untuk yang recently pada Valentine's Day, 99 couple gather here, berkumpul di sini untuk buat perkahwinan lah. So ini adalah antara tempat yang direcognize di Qingdao, tempat romantis lah. Okay, jom kita explore lagi apa tempat ni ada. Okay, kita naik lagi.
So nice. Kat luar. Cantik. Okey. Itu ruangan yang kat luar. Kita tengok pula. Wow. Ni macam boleh buat photoshoot jugalah, I rasa. Mami take picture kan? Mami take picture. One, two, three. One, two. Jom turun. Berhati-hati. Who needs a map when the sky's imploring? Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. Secretly, let's explore. Every mile opens one more door. Whoa, 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 more door. Kita dah habis visit Anna Villa. Sekarang kita nak pergi ke arah seaside untuk tengok lagi ada beberapa buah kedai yang kita nak explore. Dekat tepi-tepi jalan ni memang nak pergi travel sini dalam musim sejuk. Kami nasihatkan supaya tak payahlah berusaha sangat nak beli barang-barangan daripada Malaysia. Pasal bila kita orang research, sebenarnya Qingdao adalah dalam dunia pusat membuat all the winter wear dan dieksport keluar ke merata negara. Kita orang belah silap pasal kita orang dah buat kesilapan tu. Kilang yang famous buat winter wear untuk brand yang famous, semua buat kat sini. Ya. Kita orang dah beli banyak guys. Pasal kita orang ingat Qingdao ni macam yelah, tempat yang kita tak tahu kan. Ingat kan tak adalah macam Shenzhen jual-jual beg ataupun jual-jual baju. Ingatkan dia hanya tempat persiaran je. Tapi rupanya Qingdao adalah, dia ada kilang besar dekat sini yang buat all the winter wear. Jadi kalau you nak beli jumper ke, you nak beli yang apa heated inner fleece semua, memang di sini. Tunjuk. Okay. Ini yang tadi dah berapa kedai kita orang lalu, memang kebanyakannya jual lah di tepi jalan. Ni topi lah. Maya hitam. Ni baik. Dekat sini diorang ada buat satu kilang brewery namanya Tsingtao. Tsingtao minuman keras. And kalau kita Maya, lalu Mami dekat faster. kawasan tepi ni, memang banyak jual jenama Tsingtao ni. And in fact, dia orang jual dalam plastik macam kita minum teh tarik tu. Tapi dia jual minuman keras dalam tu. So ini antara contoh-contoh budaya Jerman yang dibawa masuk oleh Jerman ke daerah Tsingtao ni. Okey, jap I tunjuk salah satu contoh Inilah dia. Letak dalam plastik. Dia jual kat tepi jalan je. Pakai mesin. China ni paling famous lah, jual dekat tepi jalan. Ya. Nampak dia jual kat tepi jalan dalam plastik tau. Macam ikat tepi tertarik Dekat tau. air tebu. Macam air tebu. Jadi you all jangan tersilap pula. Okey. Sebenarnya. Lepas tu tadi kita jalan-jalan memang banyaklah turis-turis yang daripada Jepun dan juga Korea. Pasal sini dekat je. Okey, jom kita kena melintas sebelum kita terlambat. Mari. Depan tu dah seaside dah. Sini kebanyakan mereka pakai kereta electric car. Jadi memang tak ada bunyi lah. Jadi itu rasa satu benda yang kita kena peka lah. And motor dia pun tak ada bunyi. Motor pun memang tak ada. Elektrik. Semua motor elektrik. Okay. Jalan tengok.
Zhang Xiaoping ni tempat yang paling famous sekali. Aha. Antara landmark dekat Qingdao ni. Okay. Pier. Ha. Chang Chiao Pier. Okay. Let's go. Dulu Kak Boba pernah lah belajar Mandarin 3 tahun. Tapi belajar tu pun pasal terpaksa lah untuk dapatkan credit hours tu. Tapi bila berada di China ni, memori tu macam dah start datang balik lah. Boleh lah cakap basic-basic. Tak adalah macam lancar. Tapi bila dia cakap tu macam nombor berapa ringgit, faham. Sampai bersikluli, Wira macam terperanjat macam wow. Tahu pula you orang tu cakap apa. Kita cubalah. Semalam masa orang Hali tu sebut harga untuk baju tu, terus dia kata 280. Macam wow. Dia tak percaya yang I belajar 3 tahun Mandarin. Okay, jom kita pasal orang China ni, dia tahu you tak faham cakap pun tak apa. Dia akan paksa juga you. Apa ya. So kalau macam cakap 我不明白 saya tak faham. I tahu apa diorang jual. Makanan untuk nak bagi apa? Seagull tu. So kita dah sampai, kita tengok ramai orang guys. Wow. Sekarang waktu weekend, jadi ramailah family berada dekat sini. Nampak tu? Okay, jom kita kejar VK jap. What are they looking for? There's a lot of people here. Zanchang Pier ni dibina pada zaman Qing Dynasty. Wow. Ya. Lama je. Ya, dia merupakan pelabuhan untuk tentera dan lama-lama dia jadi macam untuk pelabuhan untuk perdagangan dan sebagainya. Sepanjang 440 meter. 400 meter I cakap 200 ni, I cakap lebih kurang. 440 meter ni. Dulu tempat ni memang busy dengan perdagangan, aktiviti perdagangan dan sebagainya. And dekat sini juga ada satu simbol yang popular dekat sini. Nama dia adalah Huilan Pavilion. Oh, ni dia. Huilan Pavilion ni apa yang important pasal dia? Dia kalau mata wang Qingdao ataupun mata wang China kan, memang popular ada this pavilion. Oh, dekat duit dia. So kena ada QR code, aku tak tahu. Diorang beli masuk kat mana. Kat situ ada QR code untuk nak beli tiket ni. So kita kena patah balik 440 meter. 440 meter. So pergi balik kat 1 kilometer. 880. So aku rasa aku akan fly drone daripada darat sana, fly ke sini. And aku harap seagull tak makan aku punya drone. Seagull. Lepas ni kita orang nak ke arah hotel, ambil Grab. Pasal sini very crowded. Bila crowded tu penat sikit lah. Okey. Baru lepas toilet semua. Toilet kat sini memang korang kena prepare lah. Wipes, botol air. Pasal diorang memang tak ada air dekat public toilet ni. Jadi tips dia apa kita orang buat, dalam botol air yang kosong kita letak air. So senang lah. Lepas tu ada wipes dan juga sanitizer. Okey, kalau you all nak tengok, tadi kan I ada buat footage cakap pasal apalah diorang ni buat kat sini. Diorang ni ambil apa? So actually diorang ni ambil seaweed. Ramai-ramai. Seaweed tu diorang boleh buat sup ke apa ke, buat makanan lah. Oh, pakcik ni buat apa? Pakcik ni buat mainan lagu tradisional. Jaga mami, abang. Abang jaga mami. Yes, dia bagi duit. 你凭了没有？你不要抢我妈去了啊！我操你个娘！你给我闭嘴！ Oh, maksudnya I ambil video footage. Oh, kena marah you all. Tak boleh ambil footage macam tu. Dia suruh kita bayar pula. Padahal sekejap je. Kita orang sekarang tengah tunggu Didi untuk balik ke hotel. Tadi ada satu benda yang
kurang senang berlaku. Tadi ada satu footage lah yang I ambil sekejap je. Sambil-sambil tengah jalan tu. Ada seorang pakcik ni main lah violin tradisional. Peaceful sangat. Wira dia dah tunjuk, ambil lah footage kawasan-kawasan tepi ni. Jadi salah satu footage ni adalah pakcik tu dah tengah main violin. Guys, tiba-tiba pakcik tu kejar kita orang sambil tunjuk duit. Maksudnya dia kata, kau janganlah nak filem-filem. Pasal tadi kat bawah ada dengar dia cakap filem. Maksudnya filem lah, jangan kau ambil video. Filem kena bayar. Kalau nak filem kena bayar. Masalahnya kita lalu sepintas lalu sahaja. Tak adalah sampai nak tunggu sampai 2-3 minit dia habis lagu. Tapi maksudnya dia ambil kesempatan. Dia tahu kita ni bukan orang China. Kita ni bukan orang Qingdao sendiri. Jadi dia ambil kesempatan untuk mengambil peluang lah untuk kita orang bagi duit tu. So agak panik juga situasi tu. Okay, nanti ada footage yang kita akan tunjuk benda tu. So guys, maybe untuk siapa-siapa nanti yang akan datang ke sini, jadi hati-hatilah bila nak buat footage tu. Orang-orang kat sini mungkin mengambil kesempatan untuk dapatkanlah sikit tips duit kan. Jadi jangan fall to that scam. Just teruskan perjalanan, buat je muka stone, relax je. Pasal kalau benda tu berlaku dekat KL, takkanlah you ambil video sepintas lalu ada abang baskers tengah main lagu, tiba-tiba abang baskers pergi kejar you nak ambil duit. Pasal tengok dia dalam beberapa saat, tak fair lah kan. Jadinya korang hati-hati dan sentiasa buat muka tenang, calm, jangan gelabah, jangan gaduh balik pasal kita kat negara orang. Alright guys, kita orang punya Didi pun dah nak sampai. Kita orang nak pergi ke Didi dan nanti kita akan sampai buat footage untuk Malang Karang. Boy. Kita nak pergi ke City Observation Skydive. Dia tingkat 80. Bangunan paling tinggi di Qingdao ni. Dia berada top 100 bangunan tertinggi di dunia. Tapi tak sure dalam nombor apa, dalam nombor 80 lebih. Seorang adult 120. lebih kurang dalam RM70 seorang. So Maya dia Child. 60 yuan, which is about almost RM40. And Johan student dia 80 yuan, lebih kurang 40 ke RM50. RM50 lah. Jadi total dalam 120 campur 80, 40 dalam 300 lebih lah. Yep. 300 lebih ringgit lah. Building. These three building called Haitian Center. And this is the tallest building in Qingdao. 80 floor. 82 floor. Which KLCC is 84. Correct me if I'm wrong in the Comment. So this is our hotel, the Tower 3. This is the Tower 2 office. Sergis. Sergis is here somewhere inside this building. Okay. Tadi kita lalu ni yang I tunjuk. The German punya tu. Okey, nama tower ni adalah Haitian Tower. Yang dia punya tingkat dia yang paling tinggi adalah 81 tingkat. Compare dengan KLCC Tower, KLCC Tower merupakan tower yang dalam 470 meter, lebih kurang. Di sini pula 369 meter tinggi ketinggian dia. Tapi KLCC cheating, dia ada batang kat atas tu. Terus kita kena ikut floor tu. Tapi KLCC ada 88 tingkat. Sini ada 81 tingkat. Jadi still KLCC menang. 82. Masih dia ada kat atas tempat restoran. Oh, okey. Jom kita tengok apa ada dekat Haitian Tower. So sini dia nak bagi tahu yang Qingdao ni adalah 4 season. Dia ada musim spring, dia ada musim summer, autumn dan juga snow. Ni boleh pusing ke? Guys, look. Turn. Yeah, nice. Tengok Maria.
That's our hotel. Oh God. Weh, abang, how come you berani? Joy. Ambil jom. Okay guys, tengok ni Merdeka Club 118 Mekah. ada kat sini. Mekah, Saudi Ni Arabia. Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia. Nombor 2 Merdeka 118. Malaysia guys, Malaysia. Ya, Malaysia. Tapi dia tinggi pasal batang tu. Kalau betul-betul bangunan nampak. Shanghai Tower maybe lagi tinggi. Kalau ikut dia punya office yang terakhir sekali. And then Abraj Al Bait Ni kat Clock Mekah. Tower kat Mekah. And ini kat China, Shenzhen. Ini kat Seoul, Korea. Ini kat New York. New York nombor berapa? Last. Dah nombor 7 dah. Ni Guangzhou. Tianjin. Citic kat Beijing. Shop, Robo Shop ni berapa? Lagi murah Ada yang 69 yen. 69 yen juga. Bukan yen. Yuan dengan renminbi. Kat Jepun. Tapi actually dia lagi murah lah compared to yang I beli dekat KL. Pasal KL kalau ke KL dalam 80, 60 lebih, 80 lah. Pasal kalau dekat Bangkok murah. Okay, which one you want? Cepat. You don't know? Maybe How much? 89 yuan. Nak melawat Lawson Boleh lawan tak Lawson yang ada kat Tokyo dulu? So Maya, you'll be the judge, okay? Whether Japan or China Lawson is better. Alright, let's go. Lawson coffee best Dia beli dekat Japan. Egg sandwich antara Lawson, 7-Eleven dengan Family Mart. Mana paling sedap bagi korang? Bagi aku 7-Eleven. So aku nampak kat sini macam kurang menyelerakan. Okay, budak tengah shopping. Tak tahu kenapa kalau Lawson dekat Japan memang best. Kalau 7-Eleven dekat Thailand dengan Japan best. Tapi kalau kat negara Maria, lain nak ni tak? tak tahu kenapa. Ramen. Tapi memang tak best sangat lah. Dah jom. Alright, jom. The two wheels spinning, chasing the sun. Open roads where the wild ones run. Helmet on head and the breeze feels fine. Adventure calls, every curve's a sign. The engine's roaring, hearts are soaring. Who needs a map when the sky's imploring? Ride the wind, don't look back. Feel the road, keep on track. Secretly, let's explore. Every mile opens one more door. Whoa, 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 more door. Dust on my boots, freedom in my grip. Gas tank full for another trip. Mountains rise and they fall like waves. Every turn's a story